bila berlaku kematian, mak kita meninggal, ayah kita meninggal, mungkin suami kita meninggal, isteri, anak-anak. Saya selalu sebut, bila mereka dah meninggal dan mereka ada harta, betul, masa hidup dia itu memang harta dia. Dia ada rumah, ada tanah, ada kereta, ada duit simpanan. Tapi tuan-tuan, bila kata ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, suami meninggal, semua harta yang dia miliki pada masa hidup, maknanya telah bertukar statusnya menjadi harta pusaka. Jadi harta pusaka itu mestilah diuruskan. Masalah ni nak urus bila? Itu yang timbul masalah. Bila nak urus, nanti timbullah banyak kerena-kerenanya. Mak kata dekat anak-anaknya, "Loh, ayah kau mati dah lama dah, Long. Mestilah kita urus harta ayah kau ni." Ataupun anak kata, "Mak, ayah meninggal lama dah, Mak. Tanah ayah terbiar, tak tukar nama. Rumah ayah pun terbiar. Duit ayah dekat bank pun tak keluar lagi. Ayah punya saham pun kita tak keluar, tak uruskan lagi." Itu semua harta siapa, tuan-tuan? Harta si mati. Jadi perlu tak waris uruskan? Perlu. Bila nak uruskan? Segera. Jangan tangguh-tangguh. Yang akan keluar perkataan, tanah kubur ayah kau merah lagi. Ayah kau baru meninggal. Dan kau sibuk-sibuk nak bincang pasal harta bapak kau. Dia sesikit, tuan-tuan, adalah. Kalau kata bila waris sebut, mak ayah punya duit macam mana, mak ayah ni tanah. Kau dah cerita pasal tanah, kau dah cerita pasal duit, kau ni memang mati duitan. Tuan-tuan, dia bukan isu mati duitan. Anak tu betul, anak tu tanya mak, atau mak tu cakap anak, "Kita urus harta ayah kau." "Mak, kita urus harta ayah. Ayah dah meninggal dah setahun lebih. Tanah ayah masih lagi terbiar. Nama ayah dekat keran tanah. Rumah ni rumah mak. Saya ni anak-anak mak. Saya pun waris juga. Waris faraid. Mak pun berhak juga. Saya juga berhak. Tapi marilah kita uruskan mak. Tu duit ayah dekat bank, dekat tabung haji, penama pun tak ada. Duit ayah dekat SB, puluh ribu, masih tak keluar. Penama pun tak ada." Jadi maknanya kena diuruskan. Semua harta tu mesti diuruskan. Persoalannya nak urus bila, tuan-tuan? Segera. Sebab tu Nabi suruh. Ada hadis Nabi sebut, bila mati salah seorang daripada kamu, kau jangan kurung, falah tahbisu. Jangan kurung mayat dia lama-lama. Masuk kurung lama-lama tu maknanya jangan tangguh-tangguh lewat nak urus jenazah. Bila kata mati, segerakan, uruskan, segera urus, mandi, kapan, segera, hantar tanah kubur. Dan Nabi suruh, segerakan, jangan lambat-lambat. Tuan Nabi, kalau jenazah pun Nabi suruh segera uruskan. Kalau si mati-mati ada harta, nak segera ke nak tangguh? Segera. Tengok, kalau kita tangguh, tak urus, ambil masa bertahun-tahun, akhirnya apa berlaku, tuan-tuan? Harta si mati disalahgunakan, waris ambil gunakan suka-suka hati. Mungkin si mati, mak dia, ayah dia ada harta banyak, mak dia salah gunakan. Saya pernah jumpa satu hamba Allah, tuan-tuan. Dia cakap tu sudah, bila adik-adik dia meninggal, kan, mak dia kata kepada anak-anak dia, "Semua duit abang kamu ni, semua ni abang dia mati. Adik-adik mati dulu pada mak. Semua duit abang kamu ni, adik kamu punya duit, simpanan apa ke belaka, itu semua hak mak. Mak punya. Kau orang tak berhak dapat dan kau tak berhak bertanya." Anak-anak kata, "Kenapa, mak?" "Sebab mak lahirkan dia, mak mengandungkan dia, maka itu hak mak kesemuanya sekali." Betul ke, Cik Minah? Kalau anak dia mati, duit tu jadi pusaka dah. Pusaka. Mak dia waris ke? Waris. Tapi mak tak dapat semua. Dia juga ada isteri, dia juga ada anak-anak. Isteri dia waris, anak-anak juga waris. Jadi mak punya kata-kata tu salah. Kenapa salah? Memang dia waris. Bila anak dia mati, mak dia waris, isteri anak dia waris, tu menantu dia waris, cucu-cucu juga waris, anak kepada anak dia. Maka mereka semua berhak dapat tak, tuan-tuan? Berhak. Sebab harta dia menjadi harta pusaka. Tapi orang tak faham. Itu yang mak kata, semua tu mak punya. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi benda-benda yang saya sebut ni, sebab tu dia suruh kita uruskan segera. Jangan tangguh-tangguh.
Jangan kata nanti tunggu tanah kubur merah lagi. Nak tunggu hitam bila? Kan? Apakah baru mati? Wal ayah dia mati dah 5 tahun. Duit tak uruskan lagi. Tanah masih nama ayah. Kereta tak tukar nama. Nampak tak tuan-tuan? Jadi syarat suruh kata apa? Syarat suruh uruskan segera. Jangan tangguh-tangguh. Kalau jenazah pun Nabi tak bagi kurung lama-lama, apa tak lagi harta si mati.